Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama lagi dengan aku dalam channel DIY Kuri Botak. Okey, yang mana yang baru dalam bawah dalam channel aku ni, aku minta korang tolong subscribe aku lah. Okey, hari ni kat belakang aku ni ada peti ais rumah aku sendiri, 2 pintu atas dengan bawah. Okey, peti ais aku bawah aku tak berapa sejuk. Okey, peti aku tak berapa sejuk, atas aku sejuk. Okey, macam kau boleh tengok. Okey, boleh nampak lah kot kan, ni sejuk ni. Bawah kurang sejuk. Okey. Apa yang aku nak tengok korang hari ni, aku nak cuba buat sendiri sebelum aku panggil technician peti ais. Aku nak try cuba buat sendiri. Aku nak tengok punca apa dia tak sejuk. Sebab aku check kat belakang kompresor apa semua jalan. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang aku nak buat, korang kena tonton video ni sampai habis. Okey, ni cara kita nak buat sendiri lah. Sebelum korang panggil technician peti ais tu, korang cuba buat sendiri. Mana tahu berhasil, korang dah jimat duit. Okey, jom kita ke next video. Okey, kita buka sebelum korang buat apa-apa, korang clear lah barang yang kat peti ais ni. Dekat atas ni, lepas tu korang buka lah cover dia. Okey, dah ada cover ni sebenarnya, tak ada apa pun. Cover ni nanti dia akan ada macam laluan apa daripada atas dengan ruang sejuk ni ke bawah. Okey, sekejap aku buka dulu cover dia. Biasalah dia dah sejuk kan, dia ketat sikit lah. Okey, ni tak ada masalah pun, dia just cover je. Okey. Okey, ni aku dah buka dah. Okey, nanti korang tengok tangan. Okey, bila korang buka cover ni, korang akan nampak ada kipas. Nampak tu? Nampak dah ada ais ketul kat situ. Okey, okey, kalau korang perasan ada macam ruang ke bawah tu kan. Itulah ruang udara sejuk ke bawah, ke ruang tingkat pintu kedua lah, pintu yang bawah tu lah. Okey, korang nampak ni ada ais. Bila ada ais ni, laluan udara sejuk tu atau flow udara sejuk tu untuk ke bawah dia jadi kurang lah. Kurang kenapa? Dia dah blocking kan ketuk ais ni. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena buka pula cover yang hitam ni, cover yang ada kipas ni ya. Okey, okey. Buka dia, korang ambil screwdriver yang mata flat tu, okey. Lepas tu korang kuit daripada tepi. Okey, ni aku dah buka dah. Nampak tu, nampak dalam ketul ais berketul tu, nampak. Ni lah punca-punca dah. Okey, kurang sejuk. Okey, okey, ni punca dah. Okey, nampak. Apa perlu buat dengan ais ni? Sebelum tu, macam biasalah, korang buka dulu yang soket wire ni, kipas. Okey, ni wire untuk dia sensor dengan dia punya heater lah. Okey, lepas tu korang buka lah belakang. Korang akan nampak macam satu tempat dicas. Okey, ni yang frost punya. Okey, korang cabut. Okey, ni semua peti ais aku rasa ada. Okey, korang ambil paip getah. Okey. Korang cucuk je. Korang cucuk ke dia kat belakang. Okey. Buat macam tu cucuk ke belakang macam tu. Lepas tu pergi ke body. Okey, body ke ataupun pergi bilik air lah. Okey, kalau peti ais korang dekat dengan bilik air, korang ambil hose paip getah panjang sikit. Korang lepas kat bilik air. Sebab apa? Nanti kita nak cairkan ais ketul tu. Okey, nanti bila korang tu ayak, dia akan keluar daripada paip yang korang cucuk tadi. Nampak? Korang curah lah, tak ada masalah. Tak ada masalah sebab ni memang ada satu macam laluan lah, macam ada lorong untuk ke paip getah yang korang dah bubuh tadi. Tapi korang jangan pergi letak ayak dekat yang lubang sejuk ke bawah tu. Nanti tak pasal bawah korang banjir pula. Nampak lubang lah. Jangan pergi curah ayak kat situ lah. Korang curah ayak kat sini je. Dekat bahagian cooling, bahagian heater tu. Okey. Korang buang lah ais ketul tu. Okey. Pelan-pelan lah. Ada takut tangan korang luka. Ni yang macam sirip tu tajam kat tu. Pelik kan? Okey. Korang clear lah ais ketul tu. Mudah je. Kalau korang ada
Pek ayak korang buang pek ayak lagi cepat, memang kerja mudah. Macam aku pek ayak jauh. Okay, aku pakai jak lah, buah ayak dengan jak. Okay, ni aku nak keluarkan ni lah, ketulan ais. Dia jadi ais. Okay. Ni aku kata, sebelum kita nak panggil orang yang lebih pandai pasal petik ais atau teknisian petik ais, kalau korang boleh buat, korang cuba buat dululah kan. Orang kata mana yang kita boleh, kita cubalah. Kita tak rugi pun. Korang dapat belajar. Aku pun tak berapa pandai sangat pasal petik ais ni. Ya, aku pun dah tengok-tengok video juga. So, apa yang aku dapat jumpa, nampak kadang punca dia sikit je. Okay, korang dapat clear ais, ketuk ais ni, okey lah nanti. Dan sebab ketuk ais ni dia dah blocking lah, udara sejuk tu, okey. Sekarang dah clear dah, okey, dah tak ada ketulan-ketulan ais, dah tak ada dah. Okey. Nampak dalam tu korang cuci lah sikit dalam petik ais tu kan. Okey, nampak ni ayak yang aku pakai jadilah, yang aku nak cairkan ketulan ais tu. Okey, Okey, lepas tu korang cucuklah balik. Pastikan sebelum korang buat ni, korang kena tutuplah dia punya power, ataupun korang kena cabut plug dah, plug petik air ni nah. Jadi takut sebab tempat sini basah. Okey, ni wayar untuk kipas, korang cucuk dia kat soket dia. Senang je. Okey. Korang cucuk. Kita nak test lah. Okey, kita nak test. Aku nak on dulu. Aku nak tengok kipas dia pusing tak. Okay, kita pergi on dulu. Okey, kita tengok yang belakang punya, dekat kompresor ada kipas lah ni, untuk kipas untuk kompresor ni. Kalau tak ada kipas ni susah juga, takut kompresor korang panas sangat kan. Okey, ni untuk sejukkan lah. Okey, lepas tu jangan lupa dalam korang buka tu ada habuk kat belakang ni, korang kasih clear sekali lah. Okey, kipas kita jalan. Okey, kompresor kita okey pun jalan. Okey, aku ada rasa dia punya vibration. Okey, so kita pergi tengok dekat dalam, kipas dalam. Okey, kipas dalam pun berjalan dengan baik, tak ada bunyi-bunyi lah. Okay, sebelum ni masa ada ketus air tu, kipas aku macam berbunyi. Aku suspect mungkin kipas tu dia sangkut lah dengan ketuk air tu. Okay, so korang ikat balik lah, korang tutup balik cover korang. Okay, takat ni je video aku. Okay, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, jumpa lagi di next video.